pada bab mengenai solat berjamaah antara imam dan juga makmum. Kita berada pada hadis yang membincangkan mengenai tanggungjawab imam. Dan kita dah baca sepintas lalu hadis yang seterusnya ini, itu hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu qala shalla Mu'adh bi ashabihi al-isha fatawwala alaihim faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aturidu an takuna ya Mu'adh fatanan idza amamta an-nas faqra bisyamsi wa duhaha wasabbih isma rabbikal a'la waqra bismi rabbik wal laili idza yaghsha muttafaqun alaihi wal lafzu li Muslim. Tuan-tuan, inilah hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah. Jabir dalam hadis yang agak panjang, hadis ni Jabir sebut bahawa Mu'az radhiyallahu anhu mengerjakan solat Isyak bersama sahabat-sahabatnya sebagai imam di tempat dia lah. Lalu Mu'az ni dia memperpanjangkan bacaan dia dalam solat dia. Mendengar itu Nabi SAW tegur Mu'az dengan menyatakan, wahai Mu'az, adakah engkau nak bawa fitnah kepada agama ni, wahai Mu'az? Jika engkau menjadi imam kepada solat orang ramai, maka bacalah surah yang memadai, iaitu surah Asy-Syams, iaitu Asy-Syamsi wa duhaha. Ataupun kau boleh membaca surah Al-A'la, iaitu sabbih isma rabbikal a'la. Ataupun kau boleh baca surah Al-Alaq, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wal laili idza yaghsha, iaitu surah Al-Lail. Muttafaqun alaih. Dalam lafaz hadis ni menurut lafaz Imam Muslim. Tuan-tuan, hadis ni dia menceritakan pula tentang imam lah, imam kan. Imam ini dia mengetahui bahawa imam yang menjadi imam bagi solat fardu, hadis ni memberikan isyarat bahawa bacaan imam solat fardu ni sederhana. Dia bukan ringkas tau, bukan, dia sederhana. Tidak panjang. Tidak panjang bacaan dia. Dalam hadis ni, dia hadis yang penuh. Hadis ni kan cerita tentang Mu'az. Dia solat Isyak 2 kali. Satu dengan Nabi kat masjid Nabi. Yang kedua ialah di kampung dia sendiri. Mungkin tak ada imam ataupun orang memang tunggu Mu'az balik untuk jadi imam, sebab mungkin Mu'az lebih afdal dari imam. Waktu dia solat Isyak di kampung dia pula tu, dia baca panjang. Baca Fatihah, baca surah tu panjang. Sehingga kan ada makmum yang fantalaq rajul ba'da an qata'a al-iqtida bi Mu'adhin wa atamma salatahu munfarida. Ada satu orang makmum ni, dia keluar daripada berjamaah dengan Mu'az, dia sembahyang seorang-seorang kat belakang. Dia sembahyang seorang-seorang. Ada orang beritahu Mu'az, ada orang keluar daripada jemaah kau tadi. Mu'az repot kat Nabi. Jadi Nabi SAW jawab persoalan Mu'az dengan menegur Mu'az. So dalam kes ni kelihatan Mu'az salah. Dia jadi imam, baca panjang solat fardu kan. So Nabi tegur Mu'az supaya Mu'az ni mensederhanakan bacaan dia, bukan panjang-panjang lah. Tapi sederhana tu Nabi kata, Mu'az kalau nak solat jadi imam, memadailah baca surah Asy-Syams, yakni Asy-Syamsi wa duhaha. Tuan-tuan, kalau kita tengok surah Asy-Syams, dia 55% daripada satu muka surat. Bermaksud satu rakaat tu separuh muka lah lebih kurang bacaan surah Asy-Syams. Demikian surah Al-A'la, demikian surah Al-Alaq, demikian surah Al-Lail. Al-Lail lagi banyak. Semua surah-surah yang Nabi sebut ni merangkumi lebih daripada separuh muka surat. Bermakna sederhana bacaan imam ni ialah at least separuh muka surat. Orang tahu yang tu. Dia hadis ni dia tak memenangkan orang yang tengok baca cakap dah imam baca ringkas, baca kuliah qul huwallah je degil. Tidak. Bukan kuliah qul huwallah.
Tapi baca qul huwallahu sah lah. Saya nak bagi tahu menurut hadis ni. Menurut hadis ni afdalnya bacaan imam bukan qul huwallahu, bukan An-Nas Al-Kafirun, bukan An-Nasru dan juga Al-Kautsar, bukan. Bacaan afdal untuk imam ni ialah satu rakaat separuh muka atau lebih sikit. Rakaat kedua habiskan baki muka tu. Itu afdal. Tapi tak jadi masalah kalau imam memilih bacaan yang lebih pendek kerana makmum belakang ni ada yang macam-macam latar belakang ni. Ada yang tak boleh berdiri lama, ada yang tak boleh duduk lama, ada yang tak boleh rukuk lama, macam-macam kan. Macam-macam dia punya sakit. Jadi memadailah kalau mungkin bacaan tu ialah Al-Kafirun, Al-Ikhlas sekalipun tak apa. Saya cuma nak sebut kalau ikut hadis ni tak memenangkan orang yang suka baca pendek dan tak memenangkan pula orang yang suka baca panjang. Dia memenangkan orang yang betul-betul sederhana, iaitu satu rakaat separuh muka. Ataupun lebih sikit, rakaat kedua tu habiskan bacaan surat yang berbaki tadi kan. Sebab kalau kata para fuqaha yang Nabi suruh Muaz baca ialah Asy-Syams dan juga surah Asy-Syams. Asy-Syams lebih pada separuh muka. Al-Ala pun sama, Al-Alaq pun sama, dan Al-Lail pun sama macam tu. Lebih daripada separuh muka surat. Maknanya kes Muaz yang sampai ada makmum tadi mufarakah, main seorang-seorang tadi, kes Muaz ni mungkin dia baca 3 muka surat tu dalam satu rakaat. Itu yang kawan tu geram tu. Dia pun keluar daripada jemaah. Itu yang pertama. Istimad hukum hadis yang pertama ialah imam bacaan sederhana. Kalau ikut hadis ni bacaan ialah separuh, mungkin 55% daripada muka surat, satu muka surat 55%, baki tu rakaat kedua nanti. Itu maksud hadis ni. Tapi nak pendek daripada itu, baca Al-Kafirun, Al-Ikhlas pun tak mengapa. Yang penting tengoklah siapa makmum kita kan. Okey, satu. Kedua hadis ni, status perbuatan orang yang suka melampau-lampau dalam mengimamkan salat. Panjang sangat dia baca kan. Solat fardu, solat sunat, solat fardu. Status dia apa tuan? Apa hukuman, apakah label yang Nabi bagi pada dia? Pembawa fitnah pada agama. Iaitu Nabi kata afattanun. Afattanun bermaksud apa tuan? Adakah engkau nak membawa fitnah? Dan agama ni kan, dia kalau kita bawa satu image buruk agama, kita pakai kopiah lampu traffic light kan. Buruk tak image agama? Apa Pak Haji pakai kopiah lampu traffic light merah? Buruk tak agama? Buruk juga. Satu orang pakai jubah, seukup lagi buruk. Itu pun dah buruk image agama dah. Apatah lagi kalau satu orang imam pula gaya kopiah, serban, seukup pula lagi buruk. Itu pun dah bawa buruk image agama. Tapi agama ni, image dia akan jadi buruk juga bila kita mempraktikkan agama bukan dengan cara. Itu buruk juga. Macam Muaz, dia bukan nyanyi dangdut, dia bukan isap rokok. Muaz baca Quran panjang pun Nabi kata jangan bawa fitnah. Nanti orang kata apa? Apa agama ni suka sangat lampau-lampau dengan orang ada kerja lain. Dia kata macam tu. Itu fitnah pada agama. Anak-anak kan, jangan doktrin dia agama. Budak-budak kecil, jangan doktrin dia agama. Saya jumpa satu orang anak ni yang parent dia kan, saya tanya pasal agama sikit kan, dia kata, oh macam tu Allah Saya kata, habis tu Allah macam mana? Ingatkan Allah tu kerja dia tak bagi itu, tak bagi ini. Rasulullah apa? Nama dia hanya muncul dalam bab apa? Ayah, ni mak ayah dia lah. Anak tu umur 10 tahun ke 11 tahun macam tu lah. Dia hanya dengar nama Allah sebagai apa? Allah tak bagi buat ni, Allah tak bagi buat tu. Nama Allah tu muncul kat mulut ayah masa nak larang anak buat sekian-sekian. Maknanya Allah ni digambarkan macam larang orang buat semua benda. Sikit salahnya Allah marah, Allah tak suka. Jangan buat macam ni, Nabi marah nanti. Ni masuk neraka. Habis agama macam tu. Budak jadi tak suka agama sebab apa? Sebab dia dengar daripada orang besar, Allah ni itu, Allah ni tak bagi ni, Allah tak bagi itu, tak bagi, semua tak bagi dia. Dia pun dengar agama dia takut. Macam agama nak marah dia. Kesian kat budak tu kan. So, ini doktrin agama yang salah. Itu ialah fitnah yang orang bawa pada agama, iaitu mempraktikkan agama cara yang salah. Itu yang Muaz buat ni. Bukan Muaz dia dosa, tidak, dia belajar. Nabi dalam proses nak mendidik. So Nabi tegur Muaz, jangan gunakan agama untuk bawa fitnah, yang ini mengamalkan agama dengan cara yang bukan cara yang sebenar, ataupun cara yang tak kena tempat.
Ada tak tempat yang panjang tuan-tuan? Boleh baca panjang, ada tak? Ada lah kan. Saya ingat kita kalau ada zaman-zaman para salafus soleh dulu kan, kita kan rasa lah zaman tu. Kita tak rasa lah zaman tu. Tapi tuan-tuan, yang Nabi kata bacaan pendek ni, bacaan ringkas-ringkas, bacaan sederhana ni ialah satu muka lebih, satu rakaat. Solat-solat yang Nabi biasa panjangkan, terutamanya solat subuh, memang 60 ke 100 ayat panjang. Solat-solat Nabi bersama dengan para penulis wahyu, bacaan Nabi panjang. Saya pernah dapat sekali semayang dekat Darul Quran Jakim, Kuala Lumpur. Ada orang ajak, apalah lupa saya apa benda yang datang sana tu. Bukan tu tahun-tahun sudah lama dah kan. Tuan pergi Darul Quran Kuala Lumpur baru tuan, takkan nak baca kuliah Allah. Yang ada belakang makmum semua para hafiz belaka kan, takkan nak baca kuliah Allah. Time tu baca tak panjang, dia nak tasbih Quran, tak ada orang yang berumur dalam situ, tak apa. Jadi memang ada tempat baca panjang. Cuma hadis ni nak bagi tahu tentang disiplin imam, dia mesti melihat keadaan makmum dia. Dalam hadis yang lain Nabi kata fa innahu yusalli wara'aka al-kabir wad-dha'if wadul hajah. Sesungguhnya wahai Muaz, belakang ni sebab dia. Sebab apa Nabi tak bagi baca panjang sangat? Sebab belakang kita ni, makmum kita, tengok dulu, ada orang yang kabir, yang mungkin dah berumur, dah berusia. Ada yang dhaif. Dhaif ni lemah, mungkin dia muda tapi penat, tengah penat, berbalik kerja dan sebagainya. Wazal hajah, ada orang yang ada urusan tau. Dia mungkin kaki sakit, bukan kaki sakit, mungkin ada urusan. Maknanya bukan kaki sakit, ada urusan penting nak cepat. Tiket kapal terbang pukul berapa dekat airport kan, bukan boleh lama-lama. Ada urusan lain, zal hajah, yang tak sakit, urusan yang dia kena turuti. Agama raikan semua tu. Jadi jangan kita bawa fitnah atas nama agama, di atas ibadah kita bawa fitnah, jangan. Benda tu lebih besar kesan dia berbanding kita fitnah agama dengan benda-benda yang bukan daripada agama kan, lagi besar daripada. Okey, habis hadis tu. Hadis berikutnya ialah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha fi qissati salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas wa huwa marid. Hadis yang kita nak baca ni ialah hadis yang dia kesimpulan hukum dia tu macam ganjil, tak pernah berlaku situasi macam ni sampai hari ni lah. Jadi fuqaha dia letakkan status hadis ni sebagai hadis yang khas pada hari itu sahaja, dan situasi ni kalau berlaku hari ni pun tak ada keputusan hukum yang mutlak yang fuqaha buat, sebab dia agak janggal hadis ni. Kita nak baca ni, situasi itu janggal. Apa sebenarnya Nabi nak buat, Allah Ta'ala alam, Nabi yang tahulah. Kita baca hadis ni. Wa an Aisyah radhiyallahu anha fi qissati salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bin nas wa huwa marid. Qalat faja'a hatta jalasa an yasari Abi Bakr fakana yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakr qa'ima yaqtadi Abu Bakr bi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqtadi an-nasu bi salati Abi Bakr, muttafaqun alaih. Hadis ni adalah hadis daripada Aisyah. So, sebelum saya nak baca syarah hadis ni, saya dah baca dulu awal dah study dengan kawan-kawan dah, buat ajar tuan-tuan. Tak mungkin satu orang boleh mengajar balik dalam keadaan semua dah dalam kepala dia. Mungkin untuk orang alim yang buat itu. Saya tak alim, saya kena study dulu baru saya boleh mengajar. Tuan-tuan, hadis ni hadis Aisyah. Dia cerita tentang hari Nabi nazak, nak sampai maut dekat Nabi dah nak wafat. 2-3 minggu ataupun wallahu taala alam, dalam beberapa riwayat sebut 2-3 hari, ada kata 2-3 minggu lagi sebelum Nabi wafat ni. Ada satu hari yang Allah, satu masa yang Allah bagi tiba-tiba je macam ada kesihatan balik kat diri Nabi SAW, sampai Nabi boleh bangun daripada Nabi punya kesakitan menanggung sakarat. Sebagian riwayat kata Nabi ni dia start sakit lepas baik daripada disihir oleh orang Yahudi kan. Baik sekejap, lama, lepas tu sakit balik. Ada orang kata kesan juga daripada sihir yang Yahudi pernah buat kat Nabi, yang surah Al-Falaq turun tu, min syarrin naffasati fil 'uqad. Bila Nabi sihat sekejap, Nabi rasa macam boleh bangun pula hari ni. Dia bangun, Nabi tak buat apa dah. Bangun, Nabi cari masjid terus untuk solat bersama dengan para sahabat.
radhiyallahu anhu ajma'in. Kita tuan sihat kena solat, sakit pun kena solat. Sihat apatah lagi. Nabi masa sihat sikit, terus Nabi fikir apa? Solat. Dia bangun, terus menuju ke masjid, dan Nabi lalu sebelah daripada bahagian kiri masjid, terus ke depan. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq yang Nabi dah pesan awal-awal dah menggantikan Nabi menjadi imam salat di masjid pada ketika itu. Abu Bakar As-Siddiq, dia sedang jadi imam kat depan. Tiba-tiba Nabi datang ke depan, Nabi pun duduk sebelah Abu Bakar. Ni tempat imam ni, tempat imam, bukan makmum belakang. Nabi datang daripada tepi, gambaran dia datang daripada tepi, terus minta sini. Nabi salat duduk sebelah Abu Bakar. Solat duduk sebelah Abu Bakar, bukan dekat tempat makmum lah, tempat imam. Maknanya imam kat sini, Nabi kat situ. Duduk, Nabi duduk. Sebab Nabi mungkin baru nasihat, Nabi duduk. Abu Bakar As-Siddiq pada ketika itu dia beri isyarat kat Nabi supaya jadi imam. Isyarat Abu Bakar dalam hadis ialah dia bergundur sikit ke belakang, macam seolah-olah nak suruh Nabi jadi imam, tapi Nabi angkat tangan. Seolah-olah Nabi suruh teruskan solat. Tak ada masalah, teruskan solat. Maknanya Nabi izin Abu Bakar jadi imam dalam keadaan Abu Bakar dah persilakan Nabi untuk jadi imam. Tapi Nabi tak mahu, Nabi duduk sebelah Abu Bakar solat. Dalam keadaan, ada beberapa keadaan, dalam keadaan Abu Bakar berdiri ini kan, dia berimamkan Nabi. Abu Bakar berniat jadi makmum kepada Nabi. Dia tak nak jadi imam, dia jadi makmum. Kemudian orang ramai, mereka semuanya menjadi makmum tetap pada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar jadi makmum kepada Nabi. Bagi Abu Bakar, Nabi dah imam dah. Nabi tak mahu, Nabi suruh Abu Bakar jadi imam. Tapi makmum kat belakang ni semua jadi makmum tetap pada Abu Bakar As-Siddiq. Yang depan je jadi makmum Nabi. Yang belakang saf 2, 3 tak nampak, mereka tetap berimamkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Muttafaqun alaihi. Hadis ni tuan-tuan tak berlaku hari ni. Sesiapa yang contoh kan, imam 2 jadi imam kan. Imam 1 kemalangan tu sakit, tiba-tiba dia sihat sikit, datang dari tepi, terus duduk sini. Tak pasal-pasal kan. Ada kejadian solusi gitu kan? Tak ada. Tak ada. Tapi Nabi buat macam tu mungkin isyarat Nabi ni Rasul. Rasul tak jadi makmum bermudah-mudahan jadi makmum, tidak. Rasul mesti jadi imam. Tapi mungkin hari itu entah Allah Ta'ala alam apakah petunjuk wahyu yang datang. Tapi Nabi duduk sebelah Abu Bakar. Nabi isyaratkan Abu Bakar supaya jadi imam terus. Bermaksud Nabi jadi makmum kepada Abu Bakar. Abu Bakar pula suruh Nabi jadi imam. Dia tak jadi imam. Dia tak nak jadi dia tak nak jadi imam. Dia suruh Nabi jadi imam, dia nak jadi makmum. Orang belakang kecuali saf pertama yang nampak, mereka berimamkan Nabi, tapi saf yang belakang yang lain semua berimamkan Abu Bakar As-Siddiq. Pening. Para fuqaha mazhab nyatakan hadis ni yang boleh dibuat mungkin satu hukum lah. Apa dia? Satu istimewa hukum yang penting pada hadis ni satu. Yang mereka ada khilaf, tapi sepakatlah beberapa orang sepakat. Nyatakan bahawa akhirnya seseorang yang sakit ni boleh jadi imam kepada orang yang sihat. Nabi tengah sakit, sembahyang duduk. Siapa makmum dia? Abu Bakar. Abu Bakar jadi makmum kepada Nabi yang sakit dalam keadaan dia solat duduk. Tuan-tuan, andai katalah tak ada orang yang betul-betul boleh jadi imam kan. Imam sakit seorang yang ada. Lain semua sihat tapi tak boleh jadi imam. Boleh tak imam sakit jadi imam kan? Halal. Kalau itulah keadaannya, halal lah. Walaupun dia duduk ke, dia berpapah sikit ke, tak apa. Dia apa jadi imam tak apa. Yang penting bacaan dia okey. Jadi walaupun dia duduk tak apa. Kalau keadaan macam tu lah. Dalam kes ni, satu keputusan hukum yang keluar ialah dalam keadaan tertentu boleh berimamkan satu orang yang uzur walaupun dia solat duduk, makmum boleh sembahyang diri dalam keadaan menjadikan orang yang sakit tadi imam. Yang lain, adakah orang boleh jadi imam dengan cara duduk sebelah imam lain yang belakang tadi semua tu? Tak ada keputusan hukum. Para fuqaha rasa hadis ni mungkin dia tahu fiqh, dia hanya satu kes sahaja berlaku zaman-zaman Nabi itu, sebab Nabi nak bagi syarat tak mungkin Rasul mudah-mudahan jadi makmum orang, tak mungkin. Rasul ialah imam. Jadi Allah Ta'ala alam, hadis ni Ibn Hajar letak sebagai berkat nak suruh kita baca.
Nak bagi tahu ada tak bab tentang bab yang tak dapat diputuskan keputusan hukum yang banyak dalam kalangan para fuqaha? Jawapan dia ada lah. Macam hadis ni, kan? Memang tak ada keputusan hukum yang dibuat secara jelas dalam kalangan para fuqaha terhadap cerita hadis daripada cerita Aisyah tadi terhadap Nabi SAW yang solatnya seperti itu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sama dengan Nabi SAW. Hadis lain yang fuqaha tak ada keputusan hukum yang banyak, hadis tentang Nabi sebut abuka wa abi finnar. Kan? Ada orang tanya Rasulullah, di manakah ayah aku? Kan? Sahabat-sahabat kan kadang-kadang mereka lahir daripada zaman-zaman jahiliyah. Mereka tak tahu siapa ayah mereka. Mereka anak daripada penzinaan sana, penzinaan sini. Mereka lahir dalam keadaan masuk Islam. Dia tak tahu ayah dia siapa. Sebab ayah dia semai orang jahiliyah dengan mak dia pun jahiliyah. Dia tak tahu siapa. Dia tanya Rasulullah, kat mana ayah aku sekarang ni? Nabi jawab, ayah engkau dengan ayah aku dua-dua dalam neraka Tuhan. Hadis ni fuqaha tak bincang panjang. Sebab kadang-kadang ucapan ayah bagi satu orang Arab, ayah ni bagi dia pak dara pun ayah juga. Pak dara dia kata ayah. Arab ni kadang-kadang pak dara dia kata ayah. Macam Ibrahim alaihi salam kan. Dia kata ayah dia, ya abati. Abi, wahai ayah aku kan. Ayah ni kadang-kadang ni ayah saudara. Azar tu ayah saudara ke ayah dia betul? Tu khilaf. Sebab Arab ni kadang-kadang dia ayah saudara tu ayah bagi dia. Dia sebut abi. Jadi fuqaha kata tak penting sangatlah hadis ni. Banyak lagi hadis penting yang lain untuk diputuskan hukum dia. Nak bincang ayah Nabi kat mana? Dalam neraka ke dalam syurga ke ahli fatrah ke tak ahli fatrah ke? Tak penting untuk bincang. Ada banyak hadis lain yang kena bincang. So hadis tu kekal tergantung macam tu. Ada beberapa khilaf tapi tak bincang panjang. Sebab kalau bincang panjang nanti dia macam Legit tak payah. Okey tuan-tuan. Hadis berikutnya, hadis yang seterusnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihi mus-saghir wal kabir wal dha'if wa dhal hajah fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa muttafaqun alaihi. Okey, hadis ni juga hadis yang nak menyokong hadis awal kita baca tadi, iaitu pertambahan beberapa hukum lain, beberapa situasi lain. Hadis ni daripada Abu Hurairah, kata Nabi SAW, idza amma ahadukumun nas, kalau kamu menjadi imam kepada manusia, kepada orang lain, falyukhaffif, ringan-ringankan bacaan. Falyukhaffif bermaksud ringankan bacaan. Dia sebut ringan. Sebab apa kena ringan tuan? Yang ni ringan. Yang tadi kelihatan sederhana kan? Sederhana bermaksud lebih daripada separuh muka satu rakaat. Yang ni Nabi kata ringan-ringan kan? Asal kena ringan pula. Ringan sebab Nabi kata fa inna fihi mus-saghir. Ada tak hadis baca kena ringan? Nabi kata ada jika di belakang kamu tu ada saghir, ada kabir, ada dhaif, ada zal hajah. Tadi Nabi SAW sebut perhatikan belakang kamu. Makmum kamu ni ada yang berumur, ada yang sakit, ada yang ada keperluan. Tiga keadaan kan makmum kat belakang. Yang ni ada 4 keadaan. Nabi tambah satu lagi iaitu as-saghir. Saghir ni kanak-kanak. Saghir kanak-kanak, kabir orang-orang tua, dhaif orang yang tengah sakit, yang tengah lemah, zal hajah orang yang ada urusan. Bila sampai urusan kanak-kanak ni Nabi kata fal yukhaffif, ringan-ringankan. Tuan-tuan. Maknanya ialah kalau kita jadi imam masa camp solat anak-anak kan. Budak-budak 5-6 tahun nak belajar solat kan. Jadi imam pula kita kan. Kita nak baca panjang-panjang, baca pendek-pendek tu, diringkas. Sebab apa? Sebab anak-anak ni dia punya cara fikir tak macam cara fikir orang besar. Orang besar pun tak nak lama-lama kan. Apatah lagi budak-budak. Kalau kita jadi imam kat rumah, nak baca Al-Baqarah separuh muka ke, nak baca Qul Ya Allah kan? Baca Qul Ya Allah. Tu saya kata kalau baca Qul Ya Allah ni seolah-olah macam makmum tu kanak-kanak. Macam makmum baca ayat lazim je macam makmum kanak-kanak. Tapi tak apalah, dah itu keadaan kita kan. Kadang-kadang itu yang afdal, tak apalah. Tapi Nabi suruh yukhaffif, ringan-ringan kan,
bila di belakang ni kanak-kanak. Kanak-kanak ni ingatkan. Saya pernah jadi cikgu dulu sebelum saya berhenti. Kelas-kelas tingkatan 1 kan. Saya ingat berbanding tingkatan 5, tingkatan 1 ni paling lama dia boleh fokus pun 20 minit terawal. Lagi baki 60 minit tu, 80 minit tu ialah perjuangan. 20 minit dia boleh fokus. Bakilah 80 minit lagi baki tu ialah perjuangan kita. Macam mana bagi dia orang fokus perjuangan? Buatlah macam mana pun kan. Budak. Tapi solat apatah lagi, jadi Allah Ta'ala rahmat, Nabi pun rahmat. So sifat rahmat, sifat rahim ni ialah sifat Allah yang Allah kadang-kadang Allah pinjam kat Nabi. Nabi ada rahim Allah tu sikit. Nabi kesian belas kat anak-anak ni. Kalau solat jadi imam pada anak-anak kecil, biar dia ringkas. Biar anak ni fikir agama tak ganggu dia untuk nak beratkan dia, tidak. Boleh tahu agama ni sayang kita kan. Agama sayang. Itu budak-budak dia tuan, perintah solat kat dia yang paling awal mukadimah untuk ajak dia solat ialah tak payah ajak dia solat. Mukadimah awal nak ajak dia solat ialah bagi tahu dia Allah sayang dia, cukuplah. Itulah pendidikan solat untuk anak-anak. Anak-anak kita umur 7 tahun kan. Jangan 7 tahun je solat sekarang. Jangan. Terkejut je kan. 7 tahun tu ataupun 6 tahun, 5 tahun ke biasa sebut kat dia Allah sayang. Allah sayang dia, Allah sayang dia. Apa dia buat kan jatuh sikit ni, Allah sayang. Allah bagi jatuh sikit je. Jatuh banyak tadi tak apa jadi tak. Allah sayang. Dia tak mahu sembahyang subuh. Tak apa, Allah sayang. Syariah dia Allah sayang. Siapa sebut Allah sayang kan? Penting anak-anak ni dia tahu Allah sayang dia dulu. Yang lain jangan sebut lagi. Allah sayang dulu. Syurga sebut banyak kat dia. Okey, hadis berikutnya ialah hadis daripada Amr bin Salamah radhiyallahu anhu qala abi ji'tukum min 'indin nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Qala fa idza hadarat as-salatu falyu'adhdhin ahadukum wal yu'ammakum aktsarukum qur'ana. Qala fa nazaru falam yakun ahadun aktsara qur'anan minni faqaddamuni wa ana ibnu sittin aw sab'an sinin. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud dan Nasa'i. Baik, hadis ini ialah hadis daripada Amr ibn Salamah radhiyallahu anhu. Kata Amr, ayahku berkata, ni Amr bin Salamah, dia sebut pada kita, ayah dia bercerita. Ayah dia kata, aku mendatangi kamu daripada sisi Nabi SAW. Nabi, sesungguhnya Nabi SAW sebut pada aku. Nabi sebut pada ayah Amr bin Salamah. Kata Nabi, jika waktu solat dah sampai, hendaklah seorang kamu azan. Solat masuk je, solat masuk je waktu azan, waktu solat, azan seorang. Kemudian, orang yang paling banyak hafal Quran, hendaklah dia jadi imam kamu. Lepas tu Amr bin Salamah sebut lagi. Mereka pun saling pandang memandang. Semua orang masa tu saling pandang. Bila Nabi sebut, yang jadi imam ni mesti orang yang paling banyak dia punya hafazan Quran dia. Semua orang yang dengar tu pandang-pandang satu sama yang lain. Dalam hadis yang asal dia sebut, engkau lah. Engkau lagi banyak kan? Kau berapa dah? Aku baru 15 juzuk. Kau berapa dah? Aku 16. Kau lagi banyak. Kau berapa dah? Aku 13. Kau sikit lagi. Ni lagi banyak, 16. Semua saling berbincang. Kau berapa juzuk dah? Kau berapa juzuk dah hafal? Kau berapa dah hafal? Kau berapa hafal Quran? Sebab Nabi sebut, mesti yang paling banyak yang jadi imam ni ialah aktsarukum Qur'ana, yang paling banyak hafal Quran dia. Kan macam tu. So sahabat pun pandang memandang, kau apa? Aku buat 5 sikit, aku 10 dah. Kau apa? 13. Kau lagi banyak. Dia macam bincang-bincang sekejap. Dia dalam hadis ni sebut fanazaru, mereka saling pandang-mandang. Dia macam kau dia tanya semua orang. Falam yakun ahadun aktsara Qur'ana minni. Akhirnya mereka semua dapat tahu yang aku paling banyak hafal Quran pada ketika itu. Jadi faqaddimuni, tanya kau berapa hafal lah? 23. Kau 23 dah. Orang paling tinggi 16, kau 23, kau jadi imam. Wa ana banu sittin aw sab'i sinin. Masa tu aku baru umur 6 tahun, 7 tahun macam itulah umur aku. Tuan-tuan, 6 tahun, 7 tahun dah hafal berapa juzuk Quran? Banyaklah. Sampai kan orang suruh dia jadi imam.
Nabi pun akui jadi imam. Macam tu kan. Nabi sebut kepada sahabat, sahabat pun ingat kata-kata Nabi tu, kau jadi imam. Sebab dulu Nabi sebut macam tu. Okey tuan-tuan, hadis ni ada beberapa konklusi hukum yang penting. Apa dia tuan-tuan? Beberapa hukum yang penting dalam hadis ni. Okey, satu, hadis ni kan, dia menyebut tentang keperluan azan bila waktu masuk lah. Kita dah tahu dah benda itu. Waktu azan masuk je, azan. Waktu solat masuk, azan. Yang kedua, hadis ni, kalau tuan-tuan perasan, dia bagi tahu pada kita semua, syarat memilih seorang muazzin lebih ringan berbanding syarat memilih seorang imam. Hadis tadi kita baca kan, Nabi kata, fa idza hadarat as-salatu falyu'adzin ahadukum. Bila masuk je waktu salat, seorang azan. Nabi sebut tak apa ciri-ciri seorang muazzin? Tak minta. Nabi kata siapa nak azan, azan. Macam tu je. Tapi bila sampai giliran nak jadi imam, panjang pula cerita dia. Nabi kata, cari yang paling banyak hafal Quran. Ketat pula syarat dia kan. Semasa Nabi nak suruh azan, Nabi kata, bangun seorang azan. Macam tu je. Tak ada Nabi kata, mestilah yang paling panjang dia punya nafas. Mesti yang paling panjang dia punya dengung. Yang paling lenggok suaranya. Dia tak sebut. Tak sebut. Nabi kata azan, bangun seorang azan. Dah, selesai. Bermaksud syarat nak jadi, hari ni muazzin tak adalah macam tu, tak adalah mudah-mudah, kenalah ada syarat juga. Tapi nak bagi tahunya dalam hadis ni, nak pilih imam ni mesti lebih ketat berbanding nak pilih muazzin. Dia tak bermaksud azan ni tak payah nanti bila lah, azan siapa nak azan, bukan. Dia kenalah pilih juga. At least yang ada suara lah, kuat ataupun yang panjang nafasnya bolehlah pilih. Tetapi dalam hadis ni diringkas, tak ada suruh pilih azan senang. Bermaksud lebih ringkas berbanding nak memilih seorang imam. Okey, jadi yang keduanya hadis ni nak bagi tahu dia tidak penuh lagi ni syarat dia. Bukan setakat Quran kena banyak dan tidak mutlak pun Quran kena banyak. Hari ni pun kita faham bahawa kita pun kalau nak pilih jadi seorang imam ni, menghafaz Quran banyak tu jadi bonus je, tak jadi syarat-syarat wajib pun. Tapi hadis ni dia menyebut demikian sebagai tanda kalau semua banyak hafal Quran, mestilah yang paling banyak hafal jadi imam. Itulah keadaan dia kan. Tapi dia bukan syarat mutlak, syarat wajib. Tidak. Dia berikan syarat-syarat cadangan. Okay. Ketiga hadis ni menyebut bahawa kanak-kanak ni dia boleh jadi imam. Menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kanak-kanak boleh jadi imam. Sebab dia dalam mazhab Syafi'i ni dia bukan kira baligh. Dia kira mumayyiz. Kanak-kanak ni boleh jadi imam kepada ayah, kepada ibu dia. Umur 6 tahun, 7 tahun nak jadi imam dah boleh, tak ada masalah. Yang penting dah mumayyiz. Mumayyiz dalam agama ni isyarat yang agama letak mumayyiz ni ialah dalam Quran sebut kau dah boleh ajar dia ketuk pintu, minta izin bagi salam nak masuk bilik kau. Dia dah boleh buat macam tu. Kau mak kan, ketuk pintu dulu kan, dah boleh faham bab tu. Agama kata dia dah mumayyiz, dah boleh beza sikit baik buruk, dah jadi imam dah. Bukan semua benda lah, sikit benda dah boleh beza baik buruk, dah hafal dah. Jadi imam tak apa. Bukan sebab dia kena jadi imam, tak, sebab pendidikan. Boleh dah jadi imam, didik ajar awal-awal jadi imam. Anak-anak kita seawal umur 6-7 tahun kan. Jadi imam tak apa, bagi dia berani. Itu mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki tak membolehkan jadi imam. Jadi hadis ni Imam Malik faham macam mana? Bagi Imam Malik, hadis ni dia ialah hadis khas tentang kes solat sunat. Mana Imam Malik dan juga Imam Ahmad serta Imam Abu Hanifah sepakat bahawa hadis tadi tu solat sunat tak apa, bukan solat fardu. Itu pandangan mereka. Tapi bagi Imam Syafi'i boleh jadi imam sebab hadis tak mengkhususkan hanya pada fardu ataupun hanya pada yang sunat. Tak sebut pun. Kalau tak sebut berarti keseluruhannya. Berbeza pula pandangan Imam Malik, Abu Hanifah serta Imam Ahmad nyatakan bahawa hadis ini khas untuk nak sembahyang sunat. Tak apa. Kalau sembahyang fardu
tak dibolehkan anak-anak kecil seumur 6-7 tahun jadi imam, mesti balik dulu. So terpulanglah pandangan, tapi dalam qaul Syafi'i nyatakan boleh anak kecil jadi imam berdasarkan hadis ini tadi. Okey, selesai hadis tu. Hadis berikutnya wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silma wa fi riwayatin sinna wala ya ummanna ar-rajula fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idznih. Rawahu Muslim wa li Ibnu Majah min hadis Jabir wala ta'ummanna imra'atun rajulan wala a'rabi muhajiran wala fajir mu'mina. Okey tuan-tuan, hadis ini ialah hadis yang menyebut mengenai syarat-syarat lain seseorang menjadi imam. Itu saya kata tadi kan, tentang paling banyak hafazan Qurannya itu, syarat itu saja tidak mutlak, tidaklah menjadi syarat punjang utama. Kalau macam tu syaratnya tuan-tuan, tak ada orang jadi imam hari ni, melainkan budak-budak yang dapat 3 juzuk Quran. So tidak, mungkin hadis yang awal tadi tu ialah hadis dalam kalangan orang-orang yang dah hafal Quran, siapa yang paling banyak hafazannya, mungkin itulah maksudnya. Tapi hadis yang ni Nabi sebut daripada Ibnu Mas'ud, kata Nabi SAW, orang yang mengimamkan salat bagi kaum dia, pertama sekali Nabi sebut, okey, paling banyak hafal Quran, satu. Kalau semua hafazannya sama, cari yang paling alim dalam sunnah, yang dalam hadis-hadis Nabi lah. Cari yang paling alim dalam hadis-hadis Nabi, utamakan dia. Kalau semua hafal Quran sama, semua satu juzuk, cari yang paling alim dalam hadis. Kalau semua sama alim, semua sama je, semua dah sampai, dah habis khatam kitab, satu kitab fiqh, sama semua. Nabi sebut dalam riwayat ini, kalau ikut para sahabat dulu, cari siapa yang paling awal berhijrah ke Madinah ikut Nabi SAW. Di situ mungkin boleh dapat ketokohan atau kesungguhan dia pada agama macam mana kan. Kalau semua berhijrah tahun yang sama, semua berhijrah hari yang sama, serentak semua berhijrah, 5-6 orang tu semua sama berhijrah main. Maka Nabi kata, cari siapa yang masuk Islam dulu. Siapa yang masuk Islam dulu, utamakan dulu siapa yang masuk Islam. Okey. Dalam riwayat yang lain, Nabi sebut utamakan yang paling tua usia dia. Jangan sesekali orang yang jadi imam tu pula ialah orang asing dalam tempat orang lain. Jangan. Dan jangan pula solat dalam satu rumah melainkan minta izin solat kepada tuan rumah di tempat mana dia perlu solat. Okay, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan juga tambahan hadis daripada Ibnu Majah. Okey tuan-tuan, hadis ni dia menarik sikit hadis ni. Satunya tentang jadi imam tadi. Syarat-syarat itu Nabi luaskan. Kalau semua orang sama, Qurannya sama, alim sunnahnya sama, tarikh hijrah pun sama, lepas tu masuk Islam pun sama, akhirnya Nabi suruh tengok siapakah dalam kalangan mereka yang paling berpengalaman, yang paling tua. Jadi hadis ni tuan-tuan, sebenarnya hukum istimat yang besar ialah akhirnya pengalaman seseorang melayakkan seorang jadi imam, pengalaman hidup dia, ataupun maknanya satu orang yang dah ada semua dah, bacaan pun bagus, Quran dia kan, akhirnya dah semua sama, cari siapa yang paling berumur sekali. Ada pula bab itu. Okey, jadi kalau kita himpunkan semua hadis-hadis yang meletakkan syarat saya jadi imam, berbeza-beza. Yang tadi kata yang paling hafal Quran banyak je jadi imam kan. Yang ni pula dah sampai tahap yang paling amal sunnah, yang paling awal berhijrah, yang paling awal masuk Islam, sampai yang paling tua pun Nabi sebut dalam hadis ni. Seolah-olah nak bagi tahu, akhirnya syarat ni banyak kita boleh tetapkan asalkan dia memberi kebaikan kepada syarat-syarat imam.
Seolah-olah macam agama bagi satu isyarat bahawa kita boleh tak bincang sekarang ni apa kriteria imam yang kita nak. Boleh bincang. Yang penting dia tak lari daripada berapa syarat yang Nabi sebut ni lah. Tak lari. Hari ni punya keadaan kan, pada saya memadailah satu orang yang dia punya makhraj betul, akhlak dia terpelihara, jadi imam. Alhamdulillah. Yang penting makhraj dia betul, walaupun tak hafal Quran pun tak apa. Makhraj betul, bacaan elok. Apa lagi kita nak? Syarat ketat-ketat kan? Boleh. Selesai. Jadi sebenarnya yang Nabi sebut ni antara cadangan yang boleh kita ambil untuk melayakkan seorang jadi imam. Satu. Okay. Kedua, hadis ni dia sebut larangan pula seseorang daripada menjadi imam. Apa larangan yang pertama tuan? Okay. Larangan pertama, jangan satu orang lelaki, satu orang beriman, dia datang kampung orang dengan selambanya, orang tak kenal dia kan. Dengan selambanya bila orang iqamah, dia jadi imam kat depan. Tuan-tuan, dia taklah jadi haram, berdosa. Tetapi Nabi SAW larang ni, larangan ni maksud larangan makruh, tinggalkanlah. Ucapan Nabi tu makruh, tinggalkan. Jangan kita berwenang-wenangan jadi imam dekat tempat baru yang kita baru datang, singgah rumah kawan ke kampung tu, tiba-tiba je semayang, oh dia jadi imam. Saya ustaz jadi imam tau. Tak boleh. Dia imam ni biar orang yang ma'ruf, orang yang orang kampung tu kenal. Kalau ada ustaz bagi kuliah, tuan-tuan kenal dia jadi imam, tak ada masalah lah. Tapi kalau Jaim tak bagi, jangan. Terpulang macam mana. Tapi hadis ni dia sebut mengenai jangan kita orang asing ni datang wilayah orang jadi imam pula. Jangan. Nanti dia akan menimbulkan pertikaian dia. Siapa dia ni? Layak ke dia jadi imam? Okey. Kemudian yang lain pula Nabi larang apa lagi? Nabi larang kita salat dalam rumah orang melainkan minta izin dulu tempat mana kita boleh salat kalau nak salat lah. Jangan kita mudah-mudah solat kat sini kat sini jangan. Tanya dulu tuan rumah nak solat di mana. Kalau kita nak solat. Tanya tuan rumah dulu. Itu penting untuk nak raikan tuan rumah mana tempat kita kena duduk. Okey tuan-tuan. So cukup sekadar ini hadis 6 hadis ni. InsyaAllah kita habiskan lagi baki hadis-hadis yang ada pada bab ini, dan insyaAllah habis bab ini kita akan masuk jilid yang kedua daripada kitab Bulughul Maram insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya mu'allima Ibrahim al-hikmah alimna wa ya mufahima Sulaiman al-hikmah fahimna wa fahamnaha Sulaiman kullan atayna hukma wa ilma sakharna ma'adu jibal usin wa tayyib kunna fa'idin. Alhamdulillah.